Tikai ingat saya bodoh, saya Nur Alia Ajana binti Muhammad Farhan. Saya sudah berada di tahap emas ARPLM. Saya akan berkongsi komponen dan maklumat dalam sistem ARPLM saya. Komponen pertama ialah rekreasi fizikal. Saya membuat permainan badminton. Maklumat saya melaksanakan latihan badminton sekurang-kurangnya 2 kali seminggu selama 1 jam setiap sesi dalam tempoh 1 bulan. Yang kedua, melakukan latihan teknikal seperti servis dan smash sekurang-kurangnya 30 kali ulangan bagi setiap sesi latihan. Yang ketiga, meningkatkan tahap kecergasan dengan melakukan latihan pemanasan dan stamina selama 10 dan 15 minit sebelum permainan. Yang kelima, memperbaiki kemahiran permainan berdasarkan penilaian prestasi dan refleksi selepas setiap perlawanan. Yang kelima, mengamalkan disiplin masa kerjasama dan semangat kesukanan sepanjang aktiviti dijalankan. Kedua saya ialah kemahiran. Kemahiran saya membuat aktiviti memasak lauk pauk. Yang pertama, matlamat pertama saya mempelajari dan menguasai sekurang-kurangnya 4 teknik asas memasak seperti menggoreng, menumis, merebus dan memanggang dalam tempoh formal. Yang kedua, memasak sekurang-kurangnya 3 jenis lauk berbeza. Yang ketiga, mengamalkan prosedur kebersihan dan keselamatan makanan sepanjang aktiviti berlangsung. Yang keempat, menyelesaikan tugasan memasak dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu 20-60 minit bagi setiap hidangan. Yang kelima, mengurus kos bahan masakan dengan perancangan bajet yang ditetapkan sebelum aktiviti bermula. Komponen yang ketiga saya ialah khidmat masyarakat iaitu sukarelawan. Matlamat saya yang pertama ialah menyumbang tenaga dalam aktiviti kemasyarakatan bagi membina sasiah diri yang positif. Yang kedua, melibatkan diri dalam program gotong royong atau pembersihan kawasan kejiranan sebulan sekali. Yang ketiga, membentuk sikap bertanggungjawab dan disiplin diri dengan melaksanakan tugas yang diberikan semasa aktiviti sukarelawan dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan membantu orang lain melalui pengalaman menyertai aktiviti sukarelawan. Yang kelima, memberi bantuan secara langsung kepada warga emas, kanak-kanak atau keluarga kurang berdasar baik melalui aktiviti pengagihan makanan, baju atau kumpulan asas. Sekian, terima kasih.